Kalau anda ada masa 7 hingga 10 minit je sehari, saya nak share kerja freelance yang anda boleh buat dan potensi untuk buat at least 3,000 sebulan. Bukan dengan kerja buat survey online, proofreading atau yang sewaktu dengannya. Dan tak perlu pun buat job yang tukar masa dengan duit setiap hari. Contohnya macam kerja freelance yang biasa orang buat. Contohnya macam jadi editor video, jadi live host atau macam yang anda selalu jumpa dalam fiverr.com tu. Dalam video ni saya akan share kenapa kebanyakan kerja freelance biasa tak sesuai untuk anda yang ada banyak komitmen. Kedua, macam mana 10 minit sehari boleh digunakan untuk bina satu pendapatan online yang boleh bertambah setiap bulan. Dan ketiga, 5 langkah praktikal yang anda boleh mula minggu ni juga 10 minit sehari walaupun masih kerja 9 to 5. Kalau anda serius nak bina income dengan hanya 7 hingga 10 minit sehari, teruskan tengok video ni. Kerja freelance ni biasa ada satu kelemahan yang besar. Anda tukar masa dengan duit. Berhenti buat kerja, income berhenti. Ramai orang nampak kerja buat duit RM20 sehari untuk satu job, RM50 sehari ataupun RM100 sehari. Tapi mereka tak nampak risiko kalau buat macam ni untuk jangka panjang. Sekarang bayangkan kalau 7 hingga 10 minit sehari tu bukan digunakan untuk cari duit yang cepat, tapi digunakan untuk buat sesuatu yang boleh terus bekerja walaupun anda sedang tidur, satu yang tak hilang bila anda berhenti kerja satu hari nanti, dan sesuatu yang boleh buat income anda bertambah setiap bulan. Apa yang saya nak share ni bukan sekadar teori. Sejak 2009 saya dah cuba lebih 50 cara buat diri online, survey, review apps, freelance kecil-kecil, dan memang boleh buat duit. Tapi tak ada yang stable. Sebab semuanya tukar masa dengan duit. Kalau ada job, baru ada duit masuk. Kalau tak, income memang tak ada. Dan sekarang aset digital paling praktikal untuk orang kerja 9 to 5 ialah buat YouTube faceless dan gabungkan channel anda dengan aset digital lain untuk dapatkan income yang berganda. Boleh dapat 4 hingga 5 ke sebulan dan tak perlu jadi viral atau subscriber ramai. Saya akan share 5 langkah cara untuk anda bermula dalam video ini. Kalau anda guna 7 hingga 10 minit sehari untuk bina channel yang selesaikan masalah orang, anda sebenarnya boleh mula minggu ni. Tak perlu tunggu bulan depan. Jadi sekarang saya nak tunjuk 5 langkah yang paling praktikal yang anda boleh mulakan lepas dia tonton video ni. 10 minit je kan? Dari scrolling je lepas ni, baik anda terus buat apa yang saya akan share ni. So langkah pertama, pilih satu masalah yang jelas. Untuk step pertama ni, tanya diri anda sendiri satu soalan yang mudah. Siapa yang saya boleh bantu? Contoh, orang kerja 9 to 5 yang penat nak kerja, dan student yang tak cukup duit, ataupun mak ayah yang nak jimat duit belanja, ataupun orang yang nak guna AI untuk kerja-kerja pejabat. Pilih satu saja. Kenapa ni penting? Sebab YouTube suka channel yang jelas topik dia. Jadi langkah kedua, cari soalan yang mereka selalu tanya. Sekarang buka YouTube, type satu perkataan, cara. Okey? Dan contohnya macam cara jimat duit, cara guna ChatGPT untuk, ataupun cara buat resume. YouTube akan auto suggest. Ini bukan kita nak main teka-teka. Inilah data sebenar yang orang cari setiap hari dekat YouTube. Pilih je satu dan itulah tajuk video pertama anda di YouTube. Senang kan? Jadi sebelum tu saya dalam usaha nak capai 100,000 subscriber sebelum hujung tahun ni. Kalau anda suka konten dalam channel ni, sudilah kalau anda boleh bantu saya dengan tekan butang subscribe. Terima kasih. Dan langkah ketiga, anda boleh mula untuk tulis skrip. Jadi struktur yang paling mudah. Pertama, beritahu apa masalah yang anda nak selesaikan. Kedua, beri 3 langkah penyelesaian ringkas. Jadi 3 je, jangan lebih. Sebab psikologi manusia akan fikir mudah sebab 3 langkah sahaja. Dan yang ketiga, buat ringkasan di akhir video. Sekarang ni pun dah boleh guna AI untuk tulis skrip di YouTube. Saya pun AI yang bantu saya tulis skrip. Tinggal nak edit sikit-sikit je lepas tu. Dalam circle saya pun, saya nak share cara nak tulis skrip yang betul gunakan AI. Video tak perlu cantik mana, sebab video yang jelas tunjuk penyelesaian lebih penting daripada video yang cantik. Step keempat, anda boleh mula rekod. Tak perlu kamera mahal. Anda boleh record suara sahaja guna phone ataupun mikrofon free masa beli phone dulu. Saya pun sampai sekarang guna mikrofon yang free ni je. Gunakan slide pun boleh. Anda boleh juga guna screen recording, ataupun anda boleh guna kamera phone untuk rakam step by step. Anda fokus pada satu benda sahaja, iaitu audio yang jelas. Orang boleh terima visual level biasa-biasa, tapi orang susah nak terima kalau audio dia tak jelas.
Kalau anda tak ada mikrofon mahal, lepas rakam suara, anda upload je recording suara anda tu dekat dalam Adobe Podcast. Terus audio anda jadi clear macam level studio rakaman. Dan kita masuk ke step 5 iaitu upload dan ulang selama 90 hari. Kalau buat 2 video pendek seminggu contoh, dalam 3 bulan, anda dah ada lebih kurang 24 video yang bantu anda untuk dapat passive income setiap hari. Saya akan share caranya nanti. Dan bila YouTube anda cukup data tentang channel anda, YouTube mula faham siapa audience anda. Jadi YouTube akan push video anda kepada lebih ramai orang yang ada masalah yang sama. Video anda akan jadi lebih mudah dapat views yang berkualiti, hanya views daripada audience yang anda target sahaja. Bukan sebab viral, sebab channel anda dah mula bekerja untuk anda. Ramai orang fikir YouTube hanya boleh buat duit bila capai 1000 subscriber dan aktifkan YouTube Partner Program. Itu sebenarnya salah dan tak tepat. YouTube ialah mesin trafik. Kalau anda bantu orang selesaikan masalah, anda boleh letak link kepada produk, servis atau apa saja yang berkaitan dengan masalah tu. Maksudnya, anda tak perlu tunggu viral dan tak perlu tunggu 1000 subscriber untuk mula jana income. Dalam circle saya share cara nak pilih produk yang laku yang berkaitan dengan channel anda supaya anda tak salah pilih produk yang tak laku. Dan saya tak janji 3,000 tu anda boleh dapat pada bulan pertama. Tapi saya boleh janji satu benda. Kalau anda mula minggu ni dan konsisten 3 bulan, anda akan ada sesuatu yang ramai orang tak ada, iaitu aset digital yang mula bagi anda income pasif setiap bulan. Bukan job yang income hanya sementara. Ini yang anda perlukan kalau anda masih kerja dan ada banyak komitmen lain. Saya pun bermula daripada kosong, kemudian dapat 3 angka sebulan, kemudian dah jadi 5 angka sebulan sekarang ni. Alhamdulillah. Kalau anda serius nak mula hari ni juga, buka YouTube, cari 10 video channel lain dalam niche yang anda pilih, perhatikan tajuk dan thumbnail mereka dan kemudian tiru versi. Esok, boleh tulis skrip pertama guna AI, lusa record dan tak perlu perfect. Jadi mula je dulu 10 minit sehari. Dan kalau anda nak tengok macam mana saya bina channel YouTube secara part time tanpa kejar view dan subscriber dan dapat 5 angka sebulan, saya tunjuk langkah penuh dalam video ni, anda boleh klik video ini sekarang.